Dalam pengujian yang sebelum ni saya dah buat water resistant test yang under tap water punya, running water lah. Jadi untuk pengujian kali ni masih berkait dengan water resistant, cuma nama dia adalah water wash away test. Dan kali ni kita akan buat test ni dengan lebih ekstrim lagi. Kalau korang ingat balik, dalam siri yang lepas, saya dah buat dan saya dah shortlistkan 5 grease untuk main gear. Jadi untuk pengujian kali ni, kita hanya akan bawa 5 grease ni sahaja. Jadi video ni, dia agak panjang sebab saya kena tunjukkan satu demi satu. Saya akan tunjukkan reviewnya secara tidak bias sebaik mungkin kepada mana-mana brand apa semua, kerana ini penting. Ini yang saya nak bawa masuk dekat dalam kedai nanti, dan jika ada customer-customer yang bertanya, saya boleh menjawab dengan confident. Okey. Untuk pengujian kali ni saya fokus kepada 3 key element. Okey, elemen yang pertama, kita nak tengok sama ada grease ini mempunyai keupayaan force out resistance atau tidak. Key elemen yang kedua pula adalah kita nak tengok adakah grease-grease ni mempunyai water resistant yang bagus. Dan yang ketiga adalah kita nak tengok grease ni sama ada dia mempunyai elemen high force resistant. Ini berkait dengan elemen yang pertama tadi dalam erti kata lain, sama ada dia high torque atau tidak Jadi kita nak tengok sama ada ianya mempunyai high force resistant di bawah tekanan yang tinggi di dalam air. Okey. Jadi jom kita sama-sama kita pergi tengok apa benda lagi yang saya nak buat lepas ni. Jadi untuk episod ni saya akan gunakan handrail ni. Okey. Di mana kalau kita tengok di sini akan represent korang punya main gear. Jadi saya akan letak grease dekat sini Okey, saya akan letak grease dekat sini. Kemudian kita akan putarkan. Tapi akan ada 3 situasi di mana pertama saya akan tembak air sahaja di sini. Situasi kedua kita akan karau dekat dalam air, okey. Dan situasi ketiga kita akan tembak dengan water jet. Jadi ada 5 grease yang telah di shortlistedkan dan saya akan mulakan dengan grease yang pertama. Grease yang pertama ni saya akan ambil. Minta maaf saya buat ada 2 lokasi je, sama ada dekat rumah saya ataupun dekat kedai. Kita testing walaupun cara kampung, tapi insyaAllah saya cuba bagi yang terbaik untuk anda semua dan untuk saya juga. Jadi kenapa saya gunakan handrail ni untuk mimik lah main gear dekat dalam BC korang ni. Okey. Jadi sekarang saya nak apply grease yang pertama untuk pengujian kita ni. Okey. Ni grease dia. Dan korang kena anggap benda ni sebagai korang punya main gear lah. Okey, kita akan apply. Okey, jadi ni sekarang saya dah tunjuk. Ini for the sake of video Okey, sekarang saya akan apply pressure. Sebab biasanya tak adalah kita letak sebanyak ni dekat main gear kita. Okey. Ni kalau dah banyak macam ni, dia jadi eksesif sangat. Okey, ini saya letakkan pressure supaya dia boleh seep in, masuk dekat dalam semua gigi-gigi kita ni. Korang kalau yang mana yang servis reel sendiri, jangan letak grease banyak-banyak setompok macam ni tau. Ini sebab saya just nak tunjukkan kepada anda for the sake of eksperimen kita. Okey, ni saya letak force supaya dia dapat serap, dapat duduk melekat kepada
gigi gear ni. Okay, sekarang saya dah apply, dah tekan. Sekarang kita crank Kita crank. Kita tengok. Jadi dekat belah sini korang boleh nampak ni. Ni ada gear lagi, gigi gear. Sini pun ada gigi gear lagi. Jadi kita letakkan pressure. Supaya dia masuk lagi. Ini kalau actual dekat dalam grease korang tengok macam sini. Boleh nampak ni waktu saya crank ni. Nampak Kalau korang tengok, korang servis reel sendiri, lepas korang tengok ada lebihan-lebihan lagi sikit ni, buanglah sikit. Sebab apa? Kita tak nak korang over grease. Basically kalau saya servis reel, ini antara benda yang saya buat jugalah. Kita tak nak over grease. Okay, jadi ni semua kita pun dah crank. Benda pun dah, orang kata, melekat sekata semua. Okay, jadi selepas ni kita akan proceed dengan kita punya water wash away test. Jadi untuk teruskan eksperimen kita, saya akan pakai apron yang padu ni guys. Okay, kejap. Okay, macam padu yeah. Untuk pengujian yang pertama kita akan alirkan air dekat sini. Okay, sambil saya mengarau. Okay, ini dia korang boleh tengok sekarang keadaan grease ni bagaimana. Okay, tengok dekat gear belah sini dan gear belah sini sama. Selain daripada, anggap ini adalah main gear korang. Okay, jadi inilah dia rupanya main gear korang bila dah kena air. Ni peringkat yang pertama. Kita akan pergi peringkat kedua. Pengujian kedua, saya akan masukkan ni aquarium ni, saya dah fill up dengan water. Jadi kita akan crank selaju yang boleh dekat dalam air ni. Bismillah. Jadi sekarang saya keluarkan, kita masuk balik, keluarkan sikit. Korang tengok sekarang apa berlaku kepada grease korang. Nampak apa berlaku kepada grease korang ni. Okay, boleh nampak Okay, jadi selepas ni kita akan pergi ke ujian yang seterusnya. Okay, ni untuk ujian seterusnya. Kita dah buat 2 test. Ni tadi dekat bawah, lepas tu saya dah masukkan dekat dalam aquarium tadi. Yang ketiga, kita nak buat ujian menggunakan water jet. Okay, jadi sekarang okay, ini water jet. Ni yang saya ada lah. Okay, high pressure water jet. dia nak masuk dalam video. Okay, ini kalau korang tengok sekarang ni, ini fan jet Okay, alright. Dan sekarang kita bagi dia. Okay, jadi kalau korang tengok contoh macam kat sini, ada lumut-lumut ni kan. Okay,
Jadi saya akan karau. Nanti kita tengok siapa yang ada lalu depan ni. Sebab dia orang naik motor lalu lalang macam orang gila. Kan, orang yang sama. Saya panggil dia kejap, minta tolong dia tembak sambil saya karau. Okey, ngam Okey, jadi saya akan letak dekat bawah sini. Sebab kalau saya nak pegang, nanti budak motor ni, saya nampak muka dia tu macam ada dendam dengan saya. Jadi saya tak berani. Sekarang dia tembak muka saya, tak jadi apa. Jadi saya akan letak kat bawah ni. Kita akan letak kat bawah ni. Oi, sabar. Tengok, nampak tak? Dia macam ada benda tak puas hati, guys. Okey, saya akan letak bawah ni. Kita akan tembak dia, kau punya. Kita tengok lepas tu macam mana. Alright. Okey, sekejap. Saya adjust camera angle kejap. Oi, sabar. Okey, sekarang kita minta abang yang naik motor dulu ulang-alik depan rumah saya ni. Kita minta dia tolong tembak. Okey. Oh, dia punya tak sabar ni. Okey, ini yang fan Okay, sekarang saya bagi dia jadi tajam. Okey. Okey, sekarang mari kita tengok. Ni bahagian yang dia tembak tadi Jadi kalau kita tengok dekat sini, secara fizikal lah mata kita ni tempat yang paling banyak kena tadi dia tembak. Okey, yang ni bahagian yang paling kurang lah dia tembak. Okey, banyak grease yang dah hilang. Ini under orang kata pressure yang kuat, water pressure yang kuat. Okey, jadi ini result untuk grease yang pertama. Sekarang kita akan proceed dengan grease yang kedua. Jadi sebelum pergi ke grease kedua ni, saya akan cuci ni. Saya ada degreaser. Jadi kita akan cuci ni semua. Kita akan sabun pula lagi, make sure semua clean. Kemudian kita akan apply grease yang kedua, ketiga, keempat dan yang kelima. Begitulah prosesnya selanjutnya. Alright? Yeah. Okey, jadi ini tadi yang masih ada sisa-sisa grease ni tadi. Saya akan gunakan ini paling banyak ada dalam market WD-40. Ini ada juga orang yang pakai WD-40 ni tembak dalam reel. Nasib-nasib lah, suka hati korang lah kata kan. Tapi saya akan guna hari ni sebagai solvent Solvent ni dia akan dissolvekan segala grease-grease ataupun residue yang ada dekat sini, residue grease ni tadi. Kemudian bila semuanya sudah dissolve, saya akan guna pula sabun ni sebagai conditioner cleaner untuk membersihkan apa-apalah lagi yang tertinggal kat sini, bekas WD-40 tadi ke apa ke kan, supaya untuk next grease dia tak adalah contaminated dengan grease-grease yang lain ataupun contaminated dengan WD-40 tadi. Okey, ini kita dah cuci semua. Okey, tapi dah clear dah. Saya akan lap segala gigi-gigi gear ni. Tapi dia masih basah tau. Jadi kita keringkan secara lap sebanyak yang boleh. Dan ini saya akan tunjuk untuk yang ni je. Lepas ni cleaning saya tak tunjuk dah macam mana nak buat, sebab dia akan drag masa yang lama. Untuk yang pertama ni je, supaya anda dapat tengok apa yang saya buat waktu membersihkan handrail ni. Dan hari pun semakin panas. Sekejap lagi saya nak kena masuk dalam ambil topi. Okey, ini ada hair dryer. Okey, kita kasih kering. Jadi untuk yang ni saya pakai apa yang ada lah. Saya tak ada itu yang tembak angin ni apa semua tu, saya tak ada. Jadi saya pakai apa yang saya ada lah, sebaik mungkin lah untuk kita punya eksperimen ni.
Jadi kat sini dia tengok semua dah kering. Jadi kita akan mulakan dengan jiran lalu. Saya akan mulakan dengan grease yang kedua pula. Kita tengok dia macam mana. Alright. Hari makin panas, saya kena pakai topi Okay. Jadi ini tadi dah kering. Okay, dah kering. Lepas tu ini brush yang saya gunakan untuk apply grease Ni pun saya dah bersihkan. Okay. Cuma untuk pastikan dia kering lagi, saya hair dryerkan juga. Okay, ini dah ngam. Alright. Saya letak tepi panas Hair dryer pun dah jadi panas. Okay, jadi untuk grease yang seterusnya ni grease dia. Jadi sekarang saya akan buka ini Jadi kita apply. Jadi saya apply ni macam mana kita apply waktu kita service reel. Okay. Jadi kalau korang tengok sebelum ni, saya pernah tunjukkan dekat dalam atas ni kita ada gear lagi, bawah ni pun kita ada gear. Macam yang sebelum ni saya lupa nak tunjukkan kepada anda yang saya greasekan bahagian dalam ni. Ini pun tak perlu banyak. Okay, bawah sikit. Okay, kita dah apply atas dengan bawah. Saya pergi ke depan untuk tunjukkan dengan lebih jelas lagi Ini belah atas, ini belah bawah. Okay, jadi kita applykan. Saya akan buat macam mana waktu kita service reel juga. Kita akan apply a thin layer macam tu. Okay, kita apply dulu. Ini untuk mereka yang mana tahu ke depan nak buka, nak service reel sendiri kan. Okay, kita apply. Dia jangan terlebih jangan terlalu tebal Lepas tu, contoh bila korang dah apply, saya tunjukkan ni untuk bahagian sini Lepas tu korang kena remove excess punya yang terlebih punya tu kan, remove. Okay. Lepas tu bila korang dah remove, sediakan satu lagi bekas. Contoh sini saya pakai cap ni lah, tapi korang proper biar ada bekas lain korang letak yang eksesif tu, senang kata letak tempat lain. Kalau boleh korang jangan campurkan balik dalam ni, sebab dia kita nak elakkan grease yang fresh ni daripada contaminated. Okay, tu kebiasaannya, amalannya lah. Okay, jadi sekarang ni tadi kita dah apply, kita kena put on pressure. Okay, supaya dia melekat pada gigi-gigi ni. Okay, dia melekat. Okay, ini penting sedikit perkongsian lah daripada saya. Jadi kalau contoh anda juga service reel apa semua, anda ada kaedah yang lebih baik lagi, boleh komen kat bawah, share dengan saya. Okay, kita sama-sama belajar. Alright, jadi saya nak continue untuk apply penuh untuk lanjutkan kita punya eksperimen untuk grease yang kedua. Okay. Jadi sekarang kita dah apply habis smooth. Sebelum ni bunyi dia kan kasar bila tak ada grease. Okay, kita ratakan dia. Okay, semua dah rata. Korang boleh nampak Okay, jom kita teruskan eksperimennya. Baik, sekarang kita nak buat yang pengujian yang pertama. Jadi korang boleh nampak ini grease-grease-nya. Okay, pinion. Okay, kita anggaplah macam tu. Ni main gear korang. Okay, jadi kita teruskan dengan pengujiannya. Saya akan karau. Okay, dan kita akan tembak air. Okay, mula-mula karawan dia kita akan buat karawan yang biasa macam ni.
Okey. Kemudian saya akan crank dengan lebih kuat lagi. Saya pusingkan dulu Okey, sekarang kita tengok apa jadi kepada grease-nya. Okey. Ini dia. Tengok dekat gear belah sini, gear belah bawah, atas. Okey. Ini interaction pertama. Dan sekarang kita akan rendam dia. Second eksperimen, kita akan submergekan dia dalam air dan kita karau. Okey. Ni. Okey. Ini dia. Saya rasa sikit takut kalau tak nampak. Okey. Masih ada sedikit grease. Okey, masih ada sedikit grease Okey, kita akan ujian yang seterusnya. Kita akan pakai water pressure. Okey, sekarang kita panggil abang yang ulang-alik naik motor depan rumah saya ni. Kita suruh dia tembak ni dengan high pressure water. Okey. Okey bang, kasih tembak. Oh, dia cukup suka guys, cukup suka. Okey, sekarang kita minta supaya tembak yang tajamnya seronok betul dia main air. Okey. Boleh nampak Sini dan ini dekat main gear korang. Okey, jadi untuk grease ni korang tak boleh nak nampak sangat kan. Jadi saya pun tak berapa nampak sangat ni. Saya kena rasa dengan jari saya. Okey. Jadi ni kita rasa. Okey. Dia okey, masih ada sikit. Tapi banyak yang dah tertanggal lah. Okey, itu result untuk grease yang kedua. Sekarang kita nak cuba untuk grease yang ketiga. Ni grease ni saya pun tak tahu dia local brand ke, daripada mana ke apa ke kan. Tapi kalau korang tengok dia ni yang episod sebelum ni yang pinky tu kan. Okey, jadi dia cuma ada nama since 1975 Real Grease. Tu je, ada 3 bintang kat bawah dia. Okey, so kita bagi nama ini pink 3 bintang. Okey. Alright. Okey, jadi ni dia ni saya boleh consider sebagai underdog lah. Sebab yang lain-lain semua yang branded yang terpilih, yang ni kira underdog. Jadi kita akan apply grease ni kepada handrail yang kita guna Okey. Jadi dekat cap dia ni pun ada. Okey. Saya akan ambil daripada sini je lah. So kita akan apply kat sini Ni macam tadi kita apply dulu. Okey. Jadi macam yang sebelum-sebelum ni kita akan apply, jangan terlalu eksesif
Ni saya buat betul-betul macam kita apply kepada main gear dekat dalam grease. Okay, ini untuk gigi main gear ni lah. Jadi sekarang ni saya apply pressure. Okay, supaya dia melekat. Lepas tu untuk gigi gear sini pun kita apply. Sekarang kita akan karau dia. Not bad. Kenapa saya karau ni? Supaya grease ni dapat spread evenly dekat semua gigi gear yang terlibat ni. Okay, saya akan apply pressure sikit juga supaya setiap grease ni dapat masuk dan melekat pada gigi-gigi gear. Okay, ni saya tunjukkan kepada anda rupanya. Okay, lepas tu dekat sini. Okay, ni saya calik sikit sebab warnanya pink kan, gigi gear pula warna merah. Ni dia. Okay, sekarang kita nak buat water splash test dulu. Okay, kita akan tembak air kat sini. Okay, sambil saya karau, okay, kemudian saya akan karau dengan lebih kasar lagi ni. Okay, saya pusingkan dulu Okay. Okay, kita takut korang pun tak boleh nampak apa-apa ni. Saya pun tak berapa nampak sangat. Kita rasa. Okay, masih ada lagi grease-nya Kemudian kita akan submergekan dia dekat dalam air. Mari. Sekarang saya submergekan dia dan kita akan karau. Sekarang ni keadaan dia macam ni Masih ada grease, tapi sangat nipis. Okay, kita ke ujian yang selanjutnya, pressure test, water pressure test Baik, sekarang untuk high pressure water test Alamak, ada pokok-pokok pula ni. Okay, ngam. Kita akan tembak guna water jet Yang ni kita minta tolong abang motor Abang motor dia tak pergi kerja hari ni Okay, ini fan dulu Lepas ni kita akan bagi dia tajam.
Dia kuat main guys. Dia memang kuat main. Hei, tak boleh cakap apalah. Dia happy pula kan. Naik sekali pula. Okay, sekarang saya tunjukkan kepada anda Ni dia. Okay, ini dia. Kita rasa tengok sama ada grease-nya masih ada atau tidak. Masih ada tapi sangat sikit. Dan okay, kita tengok sini ada tempat yang tak ada. Jadi kalau kita tengok daripada tepi ni, banyak yang dah ke tepi ni tepi kalau korang boleh nampak lah. Okay, baik, kita ke grease yang keempat. Baik, sekarang untuk grease yang keempat. Grease ni dulu, kalau dalam siri sebelum ni saya pernah bagi tahu kan, dia ada rasa crispy. Okay, jadi kita akan test ni dekat kita punya hand drill ni. Kita tengok performance dia macam mana. Okay, ni semua kita dah bersihkan Kejap, Bapa tengah buat video Okay. Okay, sekarang saya akan apply dekat sini Untuk grease yang ini saya rasa kita akan lebih mudah lah nak tengok, pasal dia warna putih. Okay, jadi saya dah masukkan kat sini. Sekarang kita karau Wow. Of course, lepas kita apply grease, memang smooth. Tapi untuk yang ni ada, macam saya kata, tekstur dia rasa macam berat tapi crispy kan sebelum ni. Cumanya tak berat. Okay, jadi ini first impression yang dibagi pada saya lah untuk testing yang ni lah dekat hand drill ni. Jom kita buat water splash test. Mari. Okay, ini sekarang kita nak buat water splash punya test Okay. Saya akan pusingkan untuk karawan yang lebih baik lagi, ataupun saya pusing belah sini lah. Okay, sekarang saya dah put more pressure on it Okay. Yang ini boleh nampak sebab ini yang paling senang lah setakat ni saya test, sebab grease dia warna putih. Jadi korang boleh nampak Okay, kita tengok dekat gear belah sini, dua ni sini boleh nampak grease semua masih ada. Kita akan pergi test yang selanjutnya. Kita submergekan dia, lepas tu kita karau. Okay, sekarang kita akan submergekan dia dekat dalam air dan kita crank. Seperti yang sebelum-sebelum ni, crank biasa dulu, kemudian saya akan apply pressure.
Sekarang saya tunjukkan kepada anda. Boleh nampak grease masih melekat dekat gigi gear. Okey. Yang ni senang, macam saya cakap tadi, sebab grease dia warna putih. Jadi kita boleh nampak. Tengok dekat gear kecil, dua sini. Okey. Grease punya masih melekat. Nampak jelas Saya tak perlu nak pegang ni. Nampak jelas. Tak perlu pegang, terkena juga kan. Okey, nampak jelas Mari kita buat high pressure water test. Okey, ini untuk high pressure water test. Penat, mengah guys. Okey, abang motor masih lagi duduk dengan saya. Dia malu, dia tak nak saya videokan muka dia. Tapi dia kata untuk high pressure water test dia nak tembak. Okey, kita kasih dia tembak. Dia lebih pada main je sebenarnya. Korang dengar. Tengok main. Okey, ini fan fan jet. Okey. Sekarang kita tukar. Kita nak yang lebih tajam lagi. Kita boleh tengok dia main air guys. Okey, kasih tutup dulu. I nak review abang motor, I nak review ni. Okey, terima kasih. Dia seronok main air guys. Jadi korang tengok kat sini tos dulu. Okey, tengok kat sini. Nampak Nampak masih ada yang melekat. Okey, yang ni korang senang nak nampak pasal dia warna putih. Jadi nampak tak dinafikan ada yang tertanggal, tapi masih banyak agak yang masih melekat. Okey, kita tengok dekat gear yang dua ni. Satu sini, satu sini. Okey. Nampak Baik, kita pergi ke grease yang kelima. Baik, sekarang untuk grease yang terakhir. Okey, ini kita dah bersihkan. Ini pun kita dah bersihkan. Okey, grease yang terakhir. Okey, ini kalau korang tengok dalam episod yang lepas korang boleh tengok Okey, dia saya tak nak pegang hari ni sebab grease-grease yang lain semua saya tak pegang kan waktu buka ni kan. Jadi yang ni pun unfair lah untuk saya kalau saya pegang ke apa ke kan. Saya nak bagi review jujur saya. Okey, kalau dalam episod yang lepas kita dah pegang. Jadi kalau korang tengok ni sendiri, nampak dia likat Yang ini tekstur dia waktu yang saya pegang hari tu ianya lebih berat yang saya pernah komen Kalau korang belum tengok, pergi tengok. Okay, sekarang kita nak apply dia dekat hand drill ni. Okay, dia ni dia datang, dia dah bagi siap dengan dia punya brush ni. Jadi saya apply je dulu sikit-sikit kat sini. Lepas tu nanti kita akan ratakan dengan brush yang tadi tu. Okay, ni Ini saya ratakan. Tapi biasalah test dekat area rumah saya ni kan macam biasalah. Korang akan dengar bunyi anak-anak, bunyi orang naik motor lah, berulang alik lah kan. Ni abang motor pun masih ada lagi ni. Okey, lepas tu bunyi macam-macam lah.
bunyi burung berkicau, ayam berkokok lah kan. Okay, grease ni pun bagi saya rasanya korang mudah untuk nak nampak, sebab grease yang ini dia colour hitam. Okay, saya dah apply semua. Sekarang kita karau. Karau dengan saya apply pressure pula. Aim dia satu je, kita nak bagi dia melekat dekat semua gigi-gigi. Okay, sekarang semua dah melekat. Ni korang boleh tengok boleh nampak grease ni warna hitam. Okay, grease yang ini warna hitam. Untuk nak bagi korang nampak ni, atas dengan yang bawah ni semua kita dah apply dan kita dah karau. Okay, jadi semua dah ada Okay, jom kita akan conduct 3 testing tu tadi. Mari. Jadi sekarang kita nak buat water splash test kita akan alirkan sama juga macam yang sebelum-sebelum ni. Okey, kenakan air. Kemudian saya akan karau. Jadi saya nak karau ni, saya akan pusing dulu senang sikit. Karau belah sini supaya airnya kena. Okey, cukup. Jadi korang boleh nampak ini pun senang sebab warna hitam. Korang boleh nampak grease masih ada dekat sana Sekarang kita akan submerge dia, rendam dalam air. Mari. Proses yang sama, masuk dalam air, kita karau. Karauan macam biasa, mula-mula kita karau biasa, kemudian kita akan apply pressure. Korang boleh tengok grease-nya masih ada Sebab apa? Dia warna hitam, senang nampak. Sama juga macam tadi. Tadi warna putih, senang nampak. Okey, ni dia, grease-nya masih ada Okey, jom kita conduct high pressure water test. Mari. Bagus, abang motor kita memang bagus. Dia tunggu sampai habis. Okey, ini grease yang terakhir. Grease yang kelima. Oh, kejap. Ada masalah sikit. Okey. Aduh. Okey, ngam. Okey, ini mula-mula yang fan fan jet. Okey, sekarang kita kasih jarum punya. Oh, dia seronok main air. Jarum pastikan jarum.
Yes, yes. Seronok. Dia seronok main air, guys. Cukup. Okey, kita tengok Nampak masih ada. Nampak warna hitam. Nampak grease-nya masih ada. Okey. Tengok dekat sini dengan dekat sini. Okey, jom saya nak buat conclusion. Jadi sebelum saya pergi dekat conclusion ini grease yang kita dah test tadi. Ada 5 jenis grease. Kita akan conduct lagi satu testing lah. Sebab saya nampak periuk ni dia banyak membantu saya kan. Jadi kita nak gunakan periuk ni. Mungkin akan ada yang bertanya, contoh water pressure tu tadi mungkin jarumnya tak cukup ke apa ke kan. Jadi of course akan ada ralat yang sebegini. Okay. Jadi untuk ujian yang terakhir ni saya akan apply ke semua 5 grease ni. Bapak panas ni. 5 grease ni saya akan apply dengan, saya akan cubalah dengan pressure yang sama. Okay. Kemudian kita akan gunakan water jet untuk tembak. Kita tengok macam mana. Okay. Jadi kita akan laraskan water jet ni. Maknanya dia akan sekata lah. Kita akan cuba fan type. Lepas tu kita akan cuba yang jarum juga. Okay. Jadi sekarang saya applykan dulu Okay, grease yang pertama ni. Yang pertama sini, saya kata sini. Kedua sini. Dia ikut turutan ni lah. Dan saya akan guna yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Okay. Jadi yang ni. Okay. Kita letak sini. Yang kedua. Bukan apa. Saya cuba mengurangkan ralat sebanyak yang boleh. Okay. Yang ketiga. Yang keempat. Dan terakhir sekali. Periuk ni panas guys. Okay, sekarang kita akan tembak air. Water jet. Kasih hentam. Okay, sekarang abang motor masih ada dekat sini lagi Jadi dia nak kata dia nak tembak. Kita akan mulakan fan. Lepas tu tajam. Okey, abang motor mulakan dengan fan. Seronok dia main air. Okey, kita tengok Okey. Abang motor ni pun bagus lah. Cuba fokus pada satu-satu. Kita boleh nampak grease tu bergerak-gerak
Okay guys, saya pergi ambil periuk ni kejap dan kita bawa ke set kita dekat depan ni. Okay, jadi anda boleh nampak kat sini ni yang kita dah tembak tadi Okay, kalau ikutkan kedudukan macam ni. Kedudukan macam ni. Okay, ini yang kita dah tembak tadi. Saya kedepankan sikit supaya anda lebih nampak. Okay, ni grease yang pertama tadi, ni grease yang kedua, grease yang ketiga, grease yang keempat dan grease kelima. Jadi ni kita dah direct tembak. Okay, untuk yang ni, sekejap saya ke belakangkan sikit supaya kena matahari ni korang boleh nampak kan. Okay, jadi untuk pengujian ni, nama dia water wash away test. Jadi korang boleh nampak sendirilah yang mana yang masih ada. Kalau daripada sini, daripada kita tengok mata kasar, semua masih ada. Tapi daripada video ni tadi, korang boleh nampak yang mana grease ni kita tembak dengan high pressure water. Dengan tekanan yang kuat, grease ni akan macam terkeluar. Kalau dekat dalam reel imagine dia dekat dalam reel, dia akan terkeluar. Ini kita panggil grease tu force away. Okay, jadi kalau tengok daripada kelima-lima ni, korang boleh decide sendiri yang mana yang paling minimum lah. Kalau tengok semua pun ada force away, tapi ada yang paling minimum. Jadi saya tak nak cakap apa-apa lagi sehingga test yang kelima nanti. Jadi dekat sini korang rumuskan sendiri. Okay, ini dia. Jadi korang stay tune, sebab pengujian selepas ni adalah untuk high temperature test. Okay, kita nak tengok performance setiap grease ni di bawah haba yang tinggi. Mantap guys.